Kami mulakan dengan laporan eksklusif mengenai siasatan kes tender perolehan tentera darat. Bekas Panglimanya Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan bersama dua isteri beliau ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkait kes itu. Baru-baru ini, negara dikejutkan dengan pendedahan bahawa terdapat cubaan memindahkan wang tunai berjumlah kira-kira 2.4 juta ringgit dipercayai mempunyai kaitan dengan siasatan kes tender perolehan tentera darat. Tambahan pula, wujud dakwaan bahawa terdapat budaya liar dan tidak senonoh di kem tentera tular di media sosial. Didakwa juga bahawa budaya tidak senonoh ini telah lama membarah di kalangan pegawai atasan. Namun jika dilihat kes ini dari lensa makro, kes di dalam kem tentera hanyalah satu mikrokosmos kepada patologi yang lebih besar yang sedang membarah dalam fabrik masyarakat kita. Dari lobi korporat bertaraf 5 bintang ke Dewan Parlimen hingga ke mesyuarat perolehan kerajaan, naratifnya sama. Kita sedang berhadapan dengan krisis trust deficit yang parah. Mengapa institusi yang dibina atas dasar disiplin dan sumpah setia masih boleh ditembus oleh anasir korupsi? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Dalam sosiologi Islam, kepimpinan bukanlah satu keistimewaan atau tashrif, sebaliknya satu pembebanan atau taklif. Rasulullah SAW meletakkan asas accountability ini melalui hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas gembalaannya. Istilah penggembala di sini membawa konotasi penjagaan rapi. Menegakkan amanah ini tidak mengenal uniform. Sama ada seorang jeneral dengan beberapa bintang di bahu, CEO yang menandatangani gabungan syarikat bernilai bilion ringgit, atau ahli politik yang sedang mengejar kuasa, prinsip mas'uliyah tetap sama. Kegagalan menegakkan amanah hari ini berpunca apabila pemimpin melihat kedudukan sebagai aset peribadi, bukan liability akhirat. Regimentalisme atau semangat esprit du corps sering disalahgunakan untuk menutup mata terhadap ketirisan. Apabila seorang anak buah tahu bahawa ketuanya melakukan khianat tetapi takut atau memilih untuk mendiamkan diri demi menjaga nama, dia sebenarnya telah meruntuhkan tiang amar ma'ruf nahi mungkar. Korupsi adalah satu transaksi dui hala. Ia memerlukan supply atau penawaran dan demand atau permintaan. Masyarakat perlu bertanya siapakah yang membekalkan umpan atau habuan kepada penjaga amanah ini. Sudah tentu ianya datang dari luar sistem. Kartel perniagaan, pelobi politik dan kontraktor yang tidak bermoral. Golongan inilah yang sering mengeksploitasi kelemahan manusiawi dengan tawaran kesenangan segera seperti hiburan, wanita dan kekayaan, semata-mata untuk melicinkan kelulusan tender atau menutup mata penguat kuasa. Ini adalah satu simbiosis parasitik. Golongan elit yang menjaga kerosakan ini sebenarnya adalah pengkhianat yang tersembunyi, menggunakan instrumen kewangan untuk melumpuhkan integriti mereka yang sepatutnya menjaga kedaulatan atau harta rakyat. Syahwat menjadikan raja seperti hamba dan kesabaran menjadikan hamba seperti raja. Dalam terminologi fiqh, pengkhianatan terhadap harta awam atau amanah negara disebut sebagai ghulul. Ia adalah dosa yang sangat berat sehingga Nabi SAW enggan solatkan jenazah mereka yang terlibat dengan ghulul walaupun dia mati di medan perang. Mengapa Islam begitu keras terhadap pengkhianat harta awam? Ia kerana ghulul menghilangkan barakah dan nusrah atau pertolongan Tuhan. Sebuah negara mungkin memiliki aset ketenteraan terhebat atau reserve ekonomi yang tinggi. Namun jika jentera pentadbirannya dari ahli politik hingga ke pegawai operasi dilumuri dengan ghulul,
negara itu rapuh secara spiritual. Musuh tidak perlu menyerang dengan senjata. Mereka hanya perlu membeli integriti pemimpin. Apabila amanah telah menjadi barang dagangan, kejatuhan sesebuah tamadun hanyalah menunggu masa. Akhir sekali, umat Islam mesti kembali kepada akar teologi kuasa. Manusia sering lupa bahawa kursi yang sebenar adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebut dalam ayat kursi, kuasanya meliputi langit dan bumi, manakala takhta manusia hanyalah ujian sementara. Menurut Ibn Kathir, manusia yang sedar atas kursinya, iaitu kuasa Allah, akan selalu tawaduk tanpa kesombongan. Ia kerana setiap amanah akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jawatan, pangkat atau kursi di dunia seringkali memikat, membuat manusia lupa tujuan hidup sebagai abdi dan khalifah. Jika didasari iman, kursi menjadi amanah. Namun tanpa iman, kursi bakal menjatuhkan harga diri. Memuaskan nafsu serakah tidak berhujung kecuali dengan datangnya kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, andai Bani Adam memiliki 2 lembah penuh dengan harta, nescaya dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang mampu memenuhi perut Bani Adam selain tanah. Hadis ini mengingatkan akan sifat serakah manusia yang terus mengejar harta kekayaan hingga kematian. Islam mendorong mengejar dunia itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, iaitu tanpa melupakan akhirat. Taat akan membawa barakah, namun melanggar akan mendatangkan kecelakaan abadi. Ingatlah amaran Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25. Apabila kita membiarkan kuasa diraih dengan cara batil, azab yang turun tidak hanya menimpa orang zalim itu sahaja, tetapi kita semua akan turut hangus dijilat apinya. Justru kepada mereka yang memegang jawatan, pangkat dan kuasa, berhenti menuding jari mencari salah sistem. Sistem hanyalah alat, sedangkan manusialah jiwanya. Sedarlah bahawa setiap rezeki yang berasal dari kejahatan adalah haram. Sesuai kaedah fiqh bahawa segala pengantar ke haram juga haram. Jika rezeki haram itu dimakan atau dipakai keluarga, itu sama dengan memasukkan diri ke dalam api neraka. Meskipun secara lahiriah keluarga terlihat bahagia dan bangga, hakikatnya itu adalah kezaliman atas keluarga dan keturunan. Tidak akan ada kedamaian bagi diri dan keluarga yang menikmati sesuatu yang haram atau syubhah.